Alright. Caca. Ya. So, seumur hidup hang lah. Berdebak ni. First time agak nervous lah, agak nervous. Dengan bunyi bisingnya. Kita nak naik flight yang kecil tu untuk ke Bario. Sebab apa? Penumpang ke Bario ni tak ramai orang. Depan betul. 18 orang kan lebih kurang. Mas Wing je yang ada sediakan flight untuk ke Bario. Betul. Dan flight dia agak limited. Tapi Dia boleh isi 10 ke 13 orang macam tu lah. Mari kita tengok flight dia. tu flight dia. Memang ushi baby memang. Tapi nak beritahu orang tadi, dia tu bagi tahu dekat Bario best. Ya ke? Apa yang best? Dia kata sana memang best, dia kata. Tapi tak rugi dia tau. Flight dia. Tu dia. Itu flight dia. Kalau tengok memang ushi baby memang. Tengok juga. Caca nervous. Nervous. Okey. Ni dia flight kami. Tak besar mana flight. Kecil je. Caca. Yo. Ikut laluan je. Ikut laluan je. Dah terkeluar pada landasan ni. Kena ikut laluan dia. Tak boleh start lagi. Ni safety. Okey. Ni flight kecil je, tak besar mana. Nampak tu? Kecil ya guys. Ya. Boleh. Boleh, cantik. Flight dia ni tak besar mana. Kecil je. Kita tengok suasana dalam dia nampak. Siap nampak pilot lagi. Tu pilot dia tu. Boleh. Aku rasa fan. Kita boleh minta tukar, kita bawa on. Tak boleh je. Tapi pilot dia handsome lah. Pilot handsome, dua-dua handsome. Pilot handsome lah. Ni putih tepi. Dah nak pergi Bario lah. Pakai spek. Hilangkan guru. Kalau buka ni nampak sangat gugup berkerut. Itu tadi dapat syarti sikit kan. Dapat artis. Bawang ni gambar. Still. Okey. Ni flight untuk ke Bario dia agak limited, kena order ataupun kena booking awal sebulan ataupun 2 bulan untuk kita fly ke Bario. Dia flight dia tak lama, lebih kurang dalam 50 minit dah sampai ke Bario. Kalau nak ikut jalan darat, jalan yang kita agak sukar tu, memang lebih kurang dalam 12 ke 15 jam lah. Ada flight macam ni daripada Mas Wing, senang sikit lah. Alright, kita transit di Marudi. Ya, ready baru turun. Kita lepak je kat sini. Dia tak mau turun daripada kapal terbang ni. Seronok katanya. Tapi duk tengok kipas 10 ke 20 minit. Kita rehat saat pilot panas. Kita rehat saat macam pilot akan rehat, kita nak rehat. Korang kita dapat tengok ni airport Marudi. Betul, sebab first time kita jalan nak pergi ke Bario. Lepas tu transit pula di Marudi. Rezeki kami sebab dapat singgah banyak tempat, dapat merasa orang kata suasana di Malaysia. Baik, kita tengok Dewan Serbaguna. Jangan cakap macam tu. Nampak tu. Ni dia punya airport di Marudi. Ni abang kita, petugas. Nampak.
Weh. Alhamdulillah. Cah. Allah. Tahniah Cah. Tahniah. Sampai juga akhirnya ke Bario Cah. Dalam Malaysia ni Cah. Betul orang cakap Pen. Sejuk. Sejuk dia. Vibe dia macam Cameron Highland jugalah. Airport dia pun tak besar mana. Dan suasana di sini nyaman Nyaman sangat. Angin tu sejuk. Jom kita explore. Tengok ada apa di Bario. Sini tak nampak apa lagi dah. So takkan kita duduk kat airport je? First time je Syah. Kita ada ni orang yang akan ambil kita pergi ke homestay. Okey. So ada orang ambil? Orang ambil. Bukan kita bawa sendiri? Kita bawa sendiri juga ada kita punya transport yang tu. Kita follow dia nanti. Jom. Kok mana? Balai Ketibaan. Welcome to Sina Homestay Kampung Baru Bario. Ya. Sekali. Kawan Darul lah. Aku nak kata. Tak apa jalannya. Baca sekali. Welcome to Sina Homestay Kampung Baru Bario. Ya, Sarawak. Alhamdulillah Cah, inilah tempat menginap kita di Sina Homestay. Dan kat sini kita boleh ambil dia punya package bermula daripada harga RM110 dan plus lagi lah untuk 3 kali sehari makan. Bilik dengan makan sekali. Makan. Lepas tu kalau kata nak pergi jalan-jalan apa semua susah, dia pun ada juga. Ada transport, ada driver juga. Boleh bayar satu hari RM200. Boleh pergi merata. Sing baby. Jom kita jalan-jalan di Bario. Kenyang Makan kat sini, ya Allah Tuhanku, sangat sedap. Betul. Sebab apa? Di sini homestay ni dia punya pemilik ni dia tanam sendiri. Sayur-sayuran dia semua ambil di sekitar rumah dia saja. Fresh dan organik. Tapi udara kat sini nyaman, sejuk dah ni. Itulah pasal. Ni bukan kata dia gelap ke apa ni, sebab memang cuaca dia macam ni. Nampak seakan-akan mendung, nak hujan pun tak. Memang dingin sikit lah. Kalau sampai satu masa dia memang kena pakai jaket juga. Tak sejuk lah, tak pakai baju. Tempoh dia tengok kolam tak? Tengok kolam. Mandai baju tak mau pakai. Curi! Bukan curi. Aku tengok ni banyak buah lemon, dia tak petik ke? Tak, lemon ni terlampau banyak sangat. Sebab tak sempat nak ambil pun. Yang ni nanti dia akan jadi baja lah. Kalau yang masak-masak tu, dia je gugur ataupun dia petik, dia buat kompos baja. Ni macam ni. Dia akan jadi baja juga nanti. Nak pakai ikut ni je. Kalau ikut saya nak pakai, banyak sangat. Kalau kat rumah aku ni aku buat tu ayam masak lemon. Semua lemon lah. Semua lemon. Kat sini ada kolam dia je untuk dia ternak ikan juga. Best lah orang kata. Di Sina Homestay ni dia macam orang kata farm stay juga. Ya, betul. Dan kalau rasa berminat boleh gagau. Bukan. Tu ambil pucuk ubi ke, lepas tu sayur-sayur lain boleh masak sekali. Tapi dia dekat dia tak ada sawah padi. Dia ada tanam tapi tempat lain lah. Dan Caca, nanas Bario sedap Caca. Ya. Nanas Bario sedap. Nanti tapi rasa nanas Bario Caca. Ya Allah, tu banyak lagi lemon ni. Banyak minta sikit balik. Dia buka apa?
Punang apa dan tutu udan perah lembawang mado di dalam dikaku dan tutu udan perah ia kami narumi rumi dan tutu udan perah buah rusan dan tutu udan perah nudu benar tahu. Atas bukit je. Ini macam dekat Kashmir. Macam. Okeylah, ni dia ada homestay yang ada di Bario ni, salah satu homestay yang ada kat sini. Bala Metu Homestay. Dan juga aku difahamkan ini satu-satunya homestay yang duduk atas bukit. Betul. Dan satu lagi ni homestay pengurusi Persatuan Homestay kat sini. Patutlah dia di atas. Dia juga pengurusi koperasi homestay kat sini juga lah. Dan kalau kita tengok memang cantik lah. Memang cantik. Hang boleh jalan-jalan kat sini. Okey. Pergi tengok, kalau sesuai kita boleh duduk kat sini juga. Sambil aku nak pergi sembang sikit dengan dia tuan pengurusi tu. Hampir sembang dengan tuan pengurusi, aku jalan-jalan pusing-pusing, lepas tu aku buat video klip lebih kurang. Ikut. Okey. Okey tuan, ini ya air yang dikatakan air yang masin yang buat garam Bario tu kan? Ya. So nak tanya satu sebelum kita masuk tempat lain, nak tanya juga air ni memang dia tak pernah kering ke macam mana? Tidak pernah kering. Oh. Okay. Kalau ikut history dia, dulu-dulu kita punya orang-orang tua kan, tidak ada orang tahu ini. Apabila ada orang datang dari hutan kan, tengok banyak binatang pergi minum air ni. Itu baru orang tengok, betul juga, tak ada garam. So dari binatang orang belajar. Sekarang orang manusia yang ambil alih, itu binatang tidak ada sudah. Okey, asalnya daripada binatang lah yang minum tu. Dulu ya. Okey. Karena ini memang di sini memang dalam hutan yang jauh-jauh dari dulu lah. Jadi proses untuk buat garam ni daripada air ni berapa lama dan berapa banyak sekali-sekali buat tu tuan? Ini mengikut ada dia punya constraint kalau kita pergi sana nanti. Ada 6 saja dia punya periuk lah apa. Ya. Apa dia ambil ni? Ambil air dari sini, masuk di sana, dan 24 jam kah saya ada kalau tidak salah dia tu baru kita dapat dia punya garam tu. Jadi macam masak lagi lah air tu. Air tu sudah evaporate kan, dia keluar apa yang tinggal yang keras tu itu garam dia. Ya. Dia rasa sikit tak airnya? Boleh. Ini banyak orang bawa ini pergi bandar. Sedap tu. Pakai mani apalah macam-macam lah, saya tidak tahu lah. Tapi ini macam itu air apa nama? Air apa ni? Macam air apa nama? Evian. Macam Evian. Evian. Ya. Okey, dari sini dia bawa ini pakai ni tong-tong. Pergi masuk dalam itu apa nama koli tu yang besar tu. Ya, kita pergi ke sana. Boleh kita tengok sana.
Syah sini Syah. Ya, ya. Oh, Sini. aku ingat nak pergi sana tadi. Oh, mana bangkai kapal terbang tu? Oh, bangkai kapal terbang tu saya. Tapi tak apalah, kita nak cerita lah. Dekat sini lah salah satu tempat yang memang menarik, hampa kena mai. Kalau sampai ke Bario, kena singgah dekat Nancy Guest House ni sebab apa? Dia ada bangkai terbang, ada cerita dia sendiri dan pemandangan kat sini jarang-jarang kita jumpa kat tempat lain lah. Memang cantik. Dengan aku dah buka sweater aku sebab dia panas sikit tengah hari ni. Panas sikit, tapi kat sini dia masih lagi sejuk. Masih lagi sejuk. Cantik tempat dia, memang dia penjaga lah, fan. Sebab ni tempat pelancongan yang memang orang main Bario mesti main. I love Bario. Entry fee dia RM5 satu kepala. Oh, ya ke? Oh, kena bayar. Ni orang kata apa ni? Kapal terbang lah, rangka kapal terbang. Ya. Yang tergelincir. Tergelincir ya? Dia tergelincir pada landasan. Lepas tu terbabas lah. Pada tahun 1964. Dia meluncur tu tergelincir daripada dia terkeluar pada ni lah. Landasan dia. Sampai sini ya? Sampai sini. Dia sebenarnya ni tempat yang dia dah ubah. Sebenarnya dia ada dekat belah sana tadi, sana ujung sana tu. So dia angkat lah, mungkin dia orang nak buat apa, tanam sawah padi ke apa. Ya ke? Betul, aku dah tanya tadi, Abang Roger. Dia pindahkan kat sini ya? Dia pindahkan kat sini lah. Tapi best lah ambil gambar. Siapa yang suka OTD lah, buat video TikTok tu, baik lah ni. Itulah kalau sampai Bario, kena singgah kat sini. Orang kata sebagai tanda kita sampai di Bario. Tengok kapal terbang, nak balik ke? Tak apalah, tengok kapal terbang ni, tengok macam duduk sini tak lut. Terakhir di Bario. Sebelum kita balik ataupun pulang ke Semenanjung, kita nak beli oleh-oleh sikit lah dekat Pekan Bario ni. Pekan ni agak simple dan ada sedikit tamu kat sini kan. Nak beli apa je? First kali nak beli beras je lah. Beras sedap beras dia. Beras dia memang sedap lah. Kalau tak beli memang rasa rugi lah. So selain pada beras, kita nak tengok juga apa barang lain yang ada kat sini. Mari lah. Smart. Nak balik dia jadi smart tu. Sayur sikit lah. Favourite kami juga. Midin. Midin? Midin tu? Midin kering? Dia lain sikit. Dia lain sikit. Dengan sambal belacan goreng. Sayur. Berapa? Sama juga. Yang hitam. Oh, yang hitam. Okey, terima kasih. Sambal juga ni. Oh, sambal. Ini beras biasa. Ini pulut. Yang biasa punya nasi ni. Ini biasa. Yang halus sekali ni. Nanti sendiri tanam. Nanti sendiri tanam. Satu berapa? Garam. Berapa boleh? 15. Ini garam Cina. Garam 10 hitam. Saya nak satu ni. Boleh? Masa kamu ambil? Satu. Taruh sini tak apa ni. Letak sini nanti. Tak apa. Berapa? Ya, Caca. Vlog kita. Orang kata kita nak ending lah ni je, tapi kita ada dekat airport. Ending memang elok lah. Mai pun kita buat kat airport. Balik pun ke airport lah. Tapi airport ni airport Bario lah. Jadi macam pintu gerbang lah untuk masuk dan juga keluar. Okey, sedikit inilah orang kata story untuk pengalaman di Bario ni je. Pengalaman di Bario adalah satu pengalaman yang mungkin hampa semua tak pernah termimpi-mimpi. Tak pernah rasa.
Kita dok rasa macam kalau kita pergi Kuching, pergi Sabah biasa. Tapi kat sini adalah satu tempat pergunungan lah boleh kata kan. Dan dia kiri kanan gunung dan Bario ni terletak di dalam satu lembah yang besar. Dia macam dalam pulau lah. Kalau kita ibaratkan kalau dekat tanah besar tu nak pergi ke pulau lah tempatnya. Betul. Tapi dia bukan di pulau kan. Tapi bukan. Inilah orang kata Bario, sangat cantik. Jadi siapa yang suka nature, suka keindahan alam, ini adalah destinasi yang paling baik untuk hampa try datang. Okey, untuk saya pula, Bario ni sangat indah lah. Siapa yang orang kata bekerja teruk, sibuk, stres dekat town tu, beli tiket terus sampai ke Bario. Ya. Tenang. Dari Miri ada tiket untuk ke Bario, tak ada masalah. InsyaAllah. Dan Cah, 3 perkataan tentang untuk Bario. 3 perkataan untuk Bario. Untuk menggambarkan Bario. Lawe dodo. Apa tu? Selamat jalan. Selamat jalan. Buat. Aku baru tengok tadi tu lawe dodo. 3 perkataan untuk Bario. Bario is awesome. Oh yo, dahsyat. Bario is awesome. English English. Okay, kalau 3 perkataan yang menggambarkan sangat hebat itulah. Bario is awesome. Okey, untuk aku pula jauh. Menarik, menawan, marvelous. Ya. Jemput datang ke Bario. Lawe dodo. Salah sebut Nayang. Tu lawe dodo.